Menu ni kalau buat dia guna ayam goreng biasa je. Kali ni kita nak cuba buat guna isi dada ayam crispy. Tuan-tuan dan puan, hari ni kita nak buat ayam popcorn cili Thai ala VE Cafe. Rangup-rangup salut dengan kuah cili Thai tu serius sedap. Caranya mudah saja. Kita perlukan 400 gram isi dada ayam, 2 sudu besar tepung goreng ayam dan juga sedikit air. Gaul rata ke semua bahan ni. Next, ambil 1 cawan tepung goreng ayam yang sama dan juga tepung beras dalam 1 sudu besar untuk bagi kekal rangup lepas salut dengan sos tumisan nanti. Ambil ayam dalam wet batter tadi, masukkan dalam campuran tepung ni. Kita nak salutkan dia guna bekas bertutup dan goncangkan. Senang, kurang sikit berkicau dapurnya. Lepas tu boleh gorengkan dalam minyak yang panas. Gorengkan ayam ni sehingga warna dia golden brown, cantik macam ni. Lepas tu boleh angkat dan ketepikan. Next, ambil 5 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar bersama segenggam cili padi. Kisar halus, kemudian kita nak tumiskan dalam minyak yang panas. Bawang tu agak-agak dah masak, bolehlah masukkan 1 sudu besar sos tiram, 1 sudu besar palm Thai sugar, sos ikan sotong, garam secukup rasa dan juga daun limau purut. Tumiskan sekejap. Lepas tu boleh masukkan ayam popcorn kita tadi bersama daun ketumbar yang telah diracik halus. Kacau rata sampai dah bersalut semuanya dengan sos cili Thai ni, siap untuk dihidang. Kat rumah mana yang dada ayam selalu tak laku tu, boleh cuba resipi ni. Confirm licin. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.